Okay, geng, ni aku tengah servis fork LC sebiji fork dia ni memang barai habis, minyak tak ada, kering langsung. Punca semua dari sini, krum cala. Krum cala, owner mungkin tak perasan, dia tak tahu fork dia dah leaking, dia dah rasa lain macam, baru dia datang dekat CMC Garage nak buat servis fork. Aku buka tadi, ni semua dapat macam ni. Krum cala satu hal. OIC tadi sebelum buka memang dah barai, lepas nak keluarkan dia lagi barai lah. Dia dah hancur, dah reput. Dasil ni pun sama crack. Jangan terdasil ni. OIC clip ni pun putus bang. Ni putus ni, dah reput. Jangan, paling teruk sekali ni spring. Bengkok bang spring dia. Punca semua ni jadi pasal dari sinilah krum cala. Bila krum cala, minyak keluar lama. Lepas tu owner pula buat tak tahu, dia tak nampak, tak perasan. Sampai minyak kering, rosak lah bang. Bengkok spring ni semua ni. Makan modal lah. Dah halang-halang tu, spring ni memang nak kena tukar one set. Aku tukar ke NLK, aku pakai NLK. OIC one set, chrome one set kena tukar, OIC one set, dasil one set. Dah super macam baru lah. Tapi owner tak nak tukar baru, dia nak pakai yang lama. Servis pasal apa? Kalau tukar yang baru pun still nak kena servis pasal lembut. Nak tukar spring, halang-halang kalau nak tukar spring, tak payah nak tukar baru. Tukar je batang chrome, tukar spring, tukar OIC, settle. Lagi jimat dari kau beli baru. Beli baru pun dah berapa bang kalau ori. Jangan cerita aftermarket lah. Aftermarket tu murah je. Cuma dia main dia lain bang. Okay, korang kalau ada yang nak buat servis fork, boleh Roger CMC Garage. Ciao.